pernah kena ludah. Ya, kita pernah kena ludah. Kau bayar duit kan, tapi kan kita suka kerja tau. Kita tak suka duduk rumah. Sebab duduk rumah kan kau macam duduk kat dalam satu gua. For me lah, kita rasa macam ada benda lagi aku nak belajar. So kita enjoy dalam F&B lah. Sebab bila F&B ni kita jumpa banyak-banyak orang. I mean dekat mana-mana tempat kerja macam tu. Cuma yang ni nak deal tu lah kan. Betul. Okay. Lagipun customer always right. Lepas tu kalau kerja handle makanan, customer kan macam-macam keren lah. Kita boleh nampak orang tu macam mana kan. Nak faham dia macam mana. Ya. Dek ni apa ni dek? Ya, kita suka perhati orang. Apa yang paling yang macam pelik-pelik? Aneh-aneh yang satu je. Kita pernah kena ludah. Ya, kita pernah kena ludah. Kau bayar duit kan, tapi kan bila orang tengah grumpy ada masalah kan, di effect tau. So dia balik duit dia akan ludah. Lepas tu kamu kena lah. Kena kat tangan kita, kena dekat ni. Ya. Lepas tu kamu bau. Memang tak lah. Lepas tu kamu macam terkejut lah. Kita terkejut. Gila rude betul. Ya, kita ada barang juga tau. Tapi bila macam tu kita macam tak tahu nak buat apa. Aku jadi panik gila. Asal sini. Okay, lepas tu kita just ambil duit, kita bagi-baki, tapi kita letak kat bawah. Kita tak hulur. Yelah dah memang kau ajar. Kalau aku pun Pang. Dah lah geli.